Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Kim Muniandi, kalau ada saya kena baca. Baru kita dapat detail. Tapi yang saya faham itu, mungkin esok atau lusa keluar kita tengok. Tapi yang saya faham itu, bermakna bahawa tidak sepatutnya dia didakwa di atas pertuduhan. Maksudnya daripada segi pertuduhan itu sendiri ada kecacatan. Section ni dia tak boleh bertindih tuan-tuan. Kena jelas. Dia kabur. Dia tak boleh kabur. Dia kena jelas nak dakwa di bawah section apa. Apa yang berlaku. Section mana. Kesalahan mana. Kalau nak rasuah duit mana. Pengubahan wang haram. Wang mana. Dan dia tak boleh gunakan hujahan. Dia tak bayar cukai. Therefore, dia mengubah wang haram. No, dia dua crime yang berbeza. Tetapi, apa orang kata? Pendakwa raya mengatakan bahawa mereka akan merayu kes ini. Pendakwaan akan rayu keputusan bebas Rosmah. Pihak pendakwaan akan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Datin Rosmah. Timbalan pendakwa raya berkata demikian setelah prosiding kes selesai. Okey. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Rosmah didakwa mengikut Seksyen 41A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Okey. Bagi pertuduhan berkaitan LHDN, dia didakwa gagal mengemukakan penyertaan pendapatan bagi tahun taksiran 2013 hingga 17 kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Okay. Itulah argument yang mungkin dipresentkan kepada Peguam Negara, kepada depan hakim sehingga menjadikan kes itu digugurkan. Nah, ada NGO kata, kan, PM tak boleh lepas tangan isu pembebasan Rosmah, kata NGO. Berikutan pembebasan Rosmah daripada tuduhan pengubahan wang haram, 10 NGO berkata Perdana Menteri tidak boleh lepas tangan. Selagi pejabat pendakwa raya tidak dipisahkan daripada AG, tanggungjawab ada Perdana Menteri dan bukannya AG. Itu kerana tempoh pemerintahan AG dikawal oleh Perdana Menteri, katanya. Antaranya adalah projek sama, Ideas, Gerak dan Rasuah Busters. Tuan-tuan, habis NGO ni nak macam mana? Nak Anwar campur tangan ke macam mana? Campur tangan supaya Rosmah dituduh semula. So, which one do you want? Kan? Which one do you want? Which one do you want? Dan saya nak buat kes Rosmah ni tuan-tuan. Saya buat kes Musa Aman. Lepas tu saya cerita kenapa susah nak dakwa di bawah pengubahan wang haram ni untuk rasuah bersifat cash. Okey, ni Musa Aman. Mengapa pelantikan Musa Aman jadi kontroversi? Musa Aman dilantik sebagai TYT, menjatuhkan perdebatan mengenai tuduhan rasuah lampau dan pembebasannya. Welcome Siti Khadijah. Pada 2020. Dia dibebaskan daripada 46 pertuduhan rasuah pada tahun 2020, Jun 2020 oleh masa itu Perikatan Nasional lah. So dia dikatakan rasuah. Pengkritik mengaitkan dakwaan rampasan tanah dan rasuah yang tidak diselesaikan semasa dia menjadi Ketua Menteri. Media sosial heboh apabila berita pelantikan Musa Aman sebagai Duan Di-Pertuan Negeri Sabah yang baru tersebar. Yang saya nak cerita ni Rosmah, kes Rosmah dah habis. Cerita yang kronologi semua saya dah cerita. Kenapa Rosmah dibebaskan?
Saya juga dah cerita. Tapi saya nak ceritakan secara umum. Kenapa kita susah nak dakwa kes rasuah yang melibatkan cash, tuan-tuan? Okay. Saya kata dalam kes rasuah, ni harap tuan-tuan sabar dan tekun mendengar 4,000, 5,000, 6,000 orang yang mendengar kita malam ni. Yang pertama sekali, macam mana saya nak kata? Kes rasuah ni, dia paling susah nak dikesan kalau dia melibatkan cash. Sebab itu perasuah-perasuah kebiasaannya, dia tak minta kita masukkan duit dalam akaun dia. Yang macam tu hanyalah Datuk Seri Najib Razak, Wan Saiful Wanjan dan juga Muhyiddin Yassin dalam kes bersatu. Dia orang ni 3 ni je yang duit masuk dalam akaun dia. Sebab bila kita menyentuh soal rasuah dan pengubahan wang haram, biasanya rasuah ni mesti ada pengubahan wang haram, dia melibatkan money trail. Dikatakan duit dijumpai berjuta ringgit di dalam rumah. Kes Azmin, ada orang kata kes Azmin, kes Sabah tempoh hari, kes pegawai ini, kes Musa Aman. Berjuta, puluhan juta duit dijumpai di rumah. Nah, kita kena faham satu perkara, tuan-tuan. Hanya kerana tuan-tuan ada berjuta ringgit di dalam rumah, itu bukan satu kesalahan jenayah. Kan? Berjuta ringgit di dalam tangan, tuan-tuan, berperatus ribu di dalam tangan, tuan-tuan, bukan satu kesalahan jenayah. Di dalam negara kita, dan saya rasa mana-mana negara pun, memiliki tunai itu bukan satu kesalahan. Tapi dia kena justify kan ke? Ke mana dia dapat duit itu? Tak perlu. Itu bukan tugas kita. Kalau sekiranya kita dituduh menggunakan duit itu secara haram, maka pihak pendakwaan dan penyiasatan kena membuktikan duit itu haram. Bukan tugas kita membuktikan duit kita itu duit tidak haram. Masalah lah nanti. Kalau tidak, kenapa kita ada pemilikan duit dan tak baik, tak payah. Jadi bagaimana sebab itu ada masalah bila wang tunai dijumpai di rumah-rumah mereka-mereka ini. Ataupun dikatakan pembayaran itu dibuat secara tunai. Susah, tuan-tuan, nak buktikan. Macam mana kita nak buktikan duit itu dibuat secara tunai, bayaran itu dibuat secara tunai? Macam mana kita nak buat kita telah merasuah orang itu? Ini yang berlaku dalam kes Zahid. 3 orang yang mengeluarkan duit visa luar negara itu daripada Ultra Kirana itu mengatakan kami bertiga telah membayar wang tunai sejumlah kepada Zahid Hamidi secara tunai dan meletakkan di depan rumah dia. Hakim tanya pada pendakwa raya, kamu ada tak CCTV? Kamu panggil tak orang bank? Ada tak saksi yang mengatakan dia nampak? Tak ada. Semua tu tak ada. Habis tu macam mana kamu kata bahawa mereka bertiga ni letak duit dekat rumah Zahid? Tapi kami memang letak. Yalah, itu kamu cakap. Itu hanya dipanggil bare accusation. Tuduhan yang simple, yang tuduhannya lah. Kalau macam tu habislah, tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang saya tak kenal, saya sebenarnya telah membayar Iswardi RM1 juta untuk merasuah dia. Saya kena tangkap, masuk penjara. Kerana apa? Sebab ada orang tuduh. Pembuktian tak ada. Tengok akaun saya, tinggal RM3.70 je dalam akaun saya sekarang ni. Betul, RM3.70 je tinggal, tuan-tuan. Tadi cek. Kan, RM3.70 je tinggal. Mana duit masuk RM1 juta tu? Tak ada. Saya bayar dia tunai. Mana boleh? Ataupun orang jumpa duit kat rumah saya RM1 juta. Oh, Iswardi telah pun rasuah. Duit RM1 juta tidak menunjukkan saya rasuah. Contohlah, ini bagi contoh. Ini yang berlaku, tuan-tuan. So, kes Rosmah tadi lain lah. Ini kita tengok kes Musa Aman sama. Kenapa 46 kes itu digugurkan? Ini pada pendapat saya lah. Pada pendapat saya, nak buktikan duit tunai itu macam mana? Rasuah dan dia digugurkan daripada kes rasuah dan pengubahan wang haram. Macam mana nak membuktikan? Rasuah tu satu hal lah, mungkin itu boleh dibuktikan kalau ada saksi. Tapi melainkan kalau saksi tu tiba-tiba tak nak ataupun tak nak terlibat, macam mana? Satu lagi, bila dia dijumpai dia kata ada duit berjuta-juta. Contohlah Rosmah punya kes kan, duit berjuta-juta. Duit berjuta-juta dijumpai bermakna dia rasuah. Tak semestinya. Sebab itu undang-undang ni ini bukan saya cakap ke nak bela Rosmah ke Zahid ke, bukan, tuan-tuan. Saya tak kisah pun pasal dia orang ni. Tapi saya nak tunjukkan pertama betapa detailnya undang-undang dan betapa sukarnya kita nak really dissecting the evidence tu, bukan, ataupun nak kenakan seseorang tu atas kesalahan jenayah ni bukan mudah. Dia tak semudah yang kita rasa macam duit dijumpai di atas badan dia RM100,000, therefore dia rasuah. Tak semestinya. Kan? Itu kita kena faham itu. Jadi
sebab itu kalau kita sebut pengubahan wang haram ni biasanya melibatkan money trail. Duit masuk dalam akaun dia, dikeluarkan, maka itu dipanggil pengubahan wang haram. Kes berlaku dengan Syed Saddiq. Syed Saddiq ni dia unik sebab Syed Saddiq ada money trail. Money trailnya daripada mana? Duit itu keluar daripada akaun Armada 1 juta. Dia bagi tahu dengan bendahari Armada, minta keluar duit 1 juta. Dia mula-mula dia call bendahari Armada, dia tanya, ada berapa balance duit Armada? Dia kata 1.8 juta. Okey, 1.8 juta. Okey, keluarkan 1 juta. So dia dengan bendahari dia tu pun pergi keluarkan duit. So money trail, signature ke whatever ke, duit tu keluar ada. Dan dia salah seorang yang mengeluarkan duit itu. Dan duit itu dibagikan kepada 3 orang. 150,000 dia pegang. Balance itu mula-mula dipegang oleh 100,000 telah dibelanjakan, 150,000 dia pegang. Balance itu mula-mula dipegang oleh Rafiq tu, bendahari tadi tu. Tapi kemudian dia call Rafiq, dia kata bagikan duit tu. So 650,000 dipegang oleh seorang, 250,000 dipegang oleh seorang yang lain. Ke 550,000 saya tak ingat. Dipegang oleh 2 orang yang lain. So money trail tu ada. Daripada akaun Armada pergi cash itu kepada dia. Kenapa dia tu? Sebab Rafiq kata saya yang bagi kepada 2 orang ni. Dan juga Syed Saddiq. Siapa bagi arahan? Syed Saddiq. So the money trail itu ada. That's why dia dapati bersalah. Kes Rosmah yang pertama, rasuah itu, dia tu bukan melibatkan duit tuan-tuan. Itu melibatkan arahan. Dia ada arahan daripada Rosmah. Rosmah bagi arahan supaya dia ada perbincangan. Akhirnya Najib meluluskan kes solar. Itu elemen rasuah ada dekat situ. Menggunakan kuasa suami dia sebagai isteri Perdana Menteri. So dia ada elemen rasuah dekat situ. Elemen apa orang kata? Penyalahgunaan kuasa dekat situ. So di situ ada. Okay? Alright. Tetapi pengubahan wang haram, di situ satu cerita yang lain. That's why saya bukan nak mengajar lah supaya macam mana cara nak move duit, macam mana nak move duit. Sebab tu kebanyakan perasuah ni dia akan minta cash. Dia tak masuk akaun tuan-tuan. Tapi saya belajar juga daripada penyiasat, pihak penyiasat. Apa dia buat? Dia orang trap. Sebab itu kalau banyak kes rasuah ni, dia orang kena sebab dia orang kena trap. Dan saya percaya, saya tak kata betul atau tidak kan. Kes apa orang kata, kes Syed Saddiq itu dia kena trap. Dia kena trap oleh siapa? Dia kena trap oleh SPRM. Bukan sebab SPRM nak kenakan dia politik, bukan. SPRM dah tahu duit itu dah keluar dan sebagainya, tapi macam mana nak kaitkan duit itu dengan dia? Ini pandangan saya je lah. Saya tak kata betul kan. So dia trap supaya wang itu kembali kepada Syed Saddiq. Ini cerita dia. Ini cerita dia. Okay. Lagu Ku Lepaskanmu telah pun keluar. Tuan-tuan boleh pergi ke website ini ataupun scan saja QR code ini, insyaAllah. Terus pergi ke saya punya lagu terkini saya, Ku Lepaskanmu. Terima kasih yang bersama dengan kita. Terima kasih juga yang terus mara membantu kita, insyaAllah. Dan macam saya katakan, insyaAllah keputusan, ada yang tanya keputusan kes saya bila? Keputusan kes saya minggu hadapan 30 hari bulan Disember. So saya ada lebih kurang dalam 11 hari lagi sebelum keputusan kes saya. Baik tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya harap tuan-tuan semua terus support kerajaan kita, terus apa orang kata, bersama dengan kita dalam apa jua yang kita hadapi, insyaAllah. Dan yalah, kita memang akan menghadapi tahun hadapan yang agak sukar disebabkan oleh ekonomi. Tapi saya harap dalam keadaan tersebut kita jangan putus asa untuk membantu kerajaan kita. Sekian daripada saya. Terima kasih yang menonton di Facebook 233 orang, di YouTube 4,580 orang, TikTok 1,000 lebih. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.